Alhamdulillah gang, for the past 3 months, aku punya US stock portfolio melonjak sebanyak 23% lah. So kat sini ada graf yang aku ambil daripada IPKR, korang boleh nampak lah. Aku punya graf ni tak boleh bohong ni bukan edit Okay, tak ada masa aku nak edit graf ni. So aku start kat sini, nampak aku punya portfolio, aku cuba kawal aku punya risk Bila mana aku trade very bad, aku cuba smallkan aku punya size. So aku jaga betul aku punya drawdown. Dan eventually ni pun nampak macam apa, macam dia breakout ni double bottom continuation, breakout, dan sekarang ni dia breakout all time high lah. So actually aku just nak share sebab I feel so good lah for the past 3 months sebab you know you work very hard and then you see the result. It's such a nice feeling lah. So aku tak consider lah aku ni dah power trade ke tak. For me it's still a very long way to go lah. So aku just nak share aku punya experience dengan korang semua. Dan korang boleh tengok aku punya recap video full dekat aku punya channel. So kat sini just nak mention yang ni Nasdaq punya performance. Okay, sepatutnya masa Nasdaq naik macam ni, aku sepatutnya portfolio aku actually on par lah. Tapi aku rasa masa ni aku punya sistem tak berapa nak work very well. So just recently lah, but now aku punya performance dah lebih cantik daripada Nasdaq lah. So it's very good lah. So guys, for those yang tengok video ni aku just nak mention kat korang, don't give up lah. Just don't give up lah. No matter how long it takes, grammar silap. No matter how long it takes for you korang just jangan give up. Fokus, buat je guys, buat je. Dan buat tu jangan lupa doa pula Doa kena buat juga, sebab doa tu yang paling penting sebenarnya. Usaha penting, doa pun penting juga. So bila korang doa dan usaha, pasti Allah akan kasih lah. So guys, thank you so much. Bye bye.